Assalamualaikum. Jadi dekat aku ni ada sebiji Toyota Vios dugong. Okay. So untuk projek kali ni aku nak tunjukkan cara macam mana nak buka, nak pasang balik bumper depan lah. Bumper depan. Okay. So sebenarnya aku nak buka lampu. Aku nak tukar cover headlamp dia dah. Cover lampu. So cover pun owner dah beli. Okay. Jadi nak tukar cover lampu, nak kena buka lampu. Okay. Nak buka lampu, mesti kena buka bumper. Kebanyakan kereta nak buka lampu mesti kena buka bumper. Sebab dia ada skru dekat bawah-bawah tu ke, dekat tepi tu ke. Jadi kita tak nampak. Satu lagi, kalau kita nampak pun tak boleh nak buka. Okey, mesti kena buka daripada depan, daripada luar. Jadi kena buka bumper dululah. Okey. So nak buka bumper ni senang je. Sama je mana-mana kereta pun. First kali kita tengok bahagian atas. So bahagian atas dia ada fastener ataupun grommet lah. 1 2 3 4 5 6. Okey. Ni belah atas ni. Dia ada 6. Okey. Settle untuk bahagian atas. Okey, untuk bahagian tepi pula. Bahagian tepi pula, kau boleh tengok dekat belah tepi ni. Okey, sini fender, ni bumper, tengok bawah ni. Satu skru saiz 10. Sini dia pakai skru bunga. Okey, bawah ni tak ada. 2 belah tepi ni. Belah tepi ni ada 2. Okey. So settle belah tepi, kita tengok belah bawah pula. Belah bawah kadang-kadang dia guna fastener. Kadang-kadang dia guna skru lah. Kena tengok dulu. Okey, jadi aku tengok yang belah kiri ya. Yang belah kiri. Payah sikit nak buat video sebab dia rendah. So aku rasa nak kena jack kereta. Nak buka boleh buka. Tapi nak tunjuk tu payah sikit. Sebab dia rendah. Okey, ni satu. Belah tepi ni ya. Ni tayar. Okey, sini tayar, belah sini. Sini satu. Sini satu. Tengok bahagian tengah. Situ satu. Dia ada 3. So belah sana pun dia ada 3 juga. Okey. Dia ada 3. So untuk bahagian bawah dia ada 6 lah semua sekali ya. Kat tepi ni satu. Tepi ni satu. Sini satu. Kat tengah satu. Okey, kita tengok yang belah kiri pula. Yang kedua. Ni. Ni yang ketiga lah. Okey, ni yang tengah. Tu dia pergi belah sana tu lah. Yang tu betul. Yang tu dia duduk belah sana dah. So 3 belah kiri, 3 belah kanan. Okey. Okey, ni satu lagi patah lah. Belah kanan dia ada 4. So aku rasa nak kena jack kereta ni. Kalau tak nanti korang tak berapa nampak sangat. Okey, jom kita buka belah atas dan belah tepi dulu. Okey, so kedudukan skru untuk bahagian bawah. Untuk bahagian bawah, aku start daripada belah kiri ya. Belah kiri, kita tengok kat tepi ni. Okey. Sini ada satu. Lepas tu sini ada satu. Dalam ni ada satu lagi. Situ ada satu. Okey. Lepas tu dekat situ ada satu. Dekat situ ada satu. So belah bawah ni semua sekali dalam. 1 2 3 4 5 6 7 8 atau 9. Okey. 8 atau 9 skru saiz 10. Ataupun kau boleh pakai skru bunga. Ni.
Okey, jom kita buka. Okey, kalau nak senang kau pakai semua saiz 10 ha. Kena pakai semua saiz 10. Sebab kalau pakai bunga, dia tak semua bunga. Dia ada tempat-tempat dia je. Bunga dengan 10. Contoh kalau macam ni dia 10. Dia tak ada bunga. So kalau nak senang, semua kau pakai 10 lah. Cepat sikit lah kerja kan. Daripada kau buka satu-satu, lepas tu nak tukar mata pula, payah. So pakai saiz 10 semua. Okey, jadi nak memudahkan buka skru belah bawah tu, kereta memang kena jack. Kereta memang kena jack. Okey. So kalau korang tak nak jack kereta ataupun korang tak ada jack, korang parking kat kawasan berbukit macam tu. Okey. Supaya belah depan ni dia ada ruang, dia jadi tinggi. Senanglah, korang tak payah jack. Kalau korang parking tempat rata, jadi payah sikit. Okey, jadi payah sikit. Okey, so jom kita tarik keluar bumper lah. Okey, so belah sini senang aku tarik. Belah sana tak boleh, lekat. Jadi macam mana aku buat? Okey, jadi macam mana aku buat? Korang kena cari screwdriver leper ataupun benda macam ni. Korang kena twirl. Sambil korang tarik dia, sambil korang twirl macam ni. Okey, bagi dia terbuka. Sebab yang belah kanan tu dia lekat kuat dekat sini. Okey. So yang belah kiri tak ada masalah, kita tarik je. Biasa kereta dia memang akan tarik. Okey ya. Tapi belah sana memang dia lekat kuat. Jadi aku terpaksa twist sikit lah. Okey. So bila dah korang tarik bumper nanti, kereta ni dah ada fog lamp. Jadi bumper ni jangan tarik terus. Okey. Korang tarik, bagi dia turun. Korang cabut soket fog lamp kiri kanan. Okey, so dah berjaya lah buka. Rumah aku sempit, jadi nak buat video tu tak berapa best sangat lah. Kalau ada kawasan lapang, sedap lah buat kan. Kereta pun 2 biji, nak keluar kereta tu sekarang. Kereta aku pun dah parking kat luar. Okey. So macam ni lah viewers. Dia ada lubang depan ni, lubang angin kot. Okey lah. Jadi ni soket fog lamp yang aku cakap tu. Okey. Untuk belah kiri tak ada masalah. Bumper kita boleh turunkan ke bawah. Sebab apa? Sebab soket dia panjang. Wire dia panjang ni. Ni. Kita boleh letak bumper kat bawah. Yang jadi masalahnya yang belah kiri ni. Sebab wire dia pendek. Aku showkan korang modify. Korang bagi dia panjang sikit wire di sini. Okey. Supaya nanti senang korang nak buka bumper. Tapi tak masalah pun sebenarnya. Kalau dia pendek belah sini, dia panjang belah sana, korang buat macam aku tadi. Aku turunkan yang belah sana dulu. Bagi dia duduk atas lantai macam tu. So belah kiri ni dia akan terangkat lah bumper. Jadi korang kena pegang lah, kena tahan. Janganlah bagi dia lekat kat soket tu. Takut pecah ke, takut loose ke, longgar ke apa kan. So yang belah kanan bagi dia duduk atas lantai. Yang belah kiri korang pegang, korang cabut soket. Lepas tu boleh turunkan bumper. Okey. Lepas tu barulah buka yang belah kanan tu.
Okey, so settle dah buka bumper lah. Jadi bila buka bumper ni macam-macam lah, kau boleh tengok lah. Yang ni lubang angin dia ni. Dia nak fokus angin kat sini. Ni ada penutup dia, plastik dia pun dah lama dah. So seeloknya kalau kereta kau dah lama dah, sebelum kau buka bumper kau beli dulu benda ni. Okey, alang-alang buka tu kan. So kalau macam Vios ni okey lah dia pakai plastik. Kalau macam Pro 2, biasanya Pro 2 ni dia pakai span. Span dia tak apa tahan sangat. Okey, ni sensor, impact sensor lah. Impact sensor ataupun ABS sensor. So kalau accident ke, dia belaga kuat kat sini, tang, dia akan trigger, dia akan tembak airbag lah. Ni sensor dia kat sini. Dia ada dua tak silap aku. Biasa kereta ada dua. Ni satu lagi. Okey, wiring depan dia tak ada apa. Lepas tu horn dia dekat sini. Horn dekat sini. So alang-alang nak buka ni boleh lah. Kau nak cuci kondenser ni lah. So bawah dia ada apa? Bawah dia tak ada apa, kosong. Yang ni pun dah longgar dah besi ni. Plastik cover ni. Tak best lah bunyi. Okey, dia longgar belah bawah ni, kaki dia ni. Tu kaki dia tu. Kaki dia dah longgar. So kalau boleh selit bagi fit okey sikit lah. Tak ada lah kita ingat bunyi enjin ke bunyi apa kan. Alang-alang buka bumper ni kau boleh lah tengok-tengok. So yang ni dia punya cover bawah enjin lah. Nanti aku tunjukkan nak pasang nanti macam mana. Sebab cover ni ada yang dia duduk dalam bumper, ada yang dia duduk bawah bumper. So masa pasang kena betul lah. Okey, ni lagi satu lah. Penahan angin belah bawah ni. Ni pun longgar dah. Dia lekat macam mana? Dia lekat klip je kot. So alang-alang sebelum buka bumper, boleh lah kau standby kan. Apa lagi nak tengok lah. Screw frame. Ini aku tak pastilah benda apa ni. Okey, aku pun tak pandai sangat Vios ni. Okey, so macam tu je lah cara buka bumper dia. Jadi jom kita pasang balik. Okey, so daun pisang ni dia duduk dalam bumper lah. Dia duduk dalam bumper, so kau kena adjust lah bagi dia masuk. Okey lah, sebelah tangan payah sikit, aku nak adjust dulu. Okey lah, nampak lah. Dia duduk dalam lah. So boleh lah skru kat sini lah. Skru saiz 10 dengan skru bunga kat sini. Saiz 10 bunga.